Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Ustaz. Okey kelas, jadi hari ini Ustaz nak memperkenalkan seorang budak baru. Fazri. Oi, bangun. Ustaz. Mana rehat dengan Al-Quran awak? Game ni sekarang. Ustaz. Assalamualaikum anak-anak. Jadi sekarang awak bukan tak datang minggu lepas. Hari tu saya pergi saya pergi tu yang tu yang tu. Penting kan? Betul lah tu. Okey, memandangkan korang ada 5 orang, jadi Ustaz nak korang buat kerja berkumpulan. Ustaz kasih korang pilih, bebas. Kumpulan mana dengan kumpulan mana. Asalkan satu kumpulan ada 2 orang dan satu lagi kumpulan ada 3 orang. Okey, itu je yang Ustaz nak. Dan apa yang korang kena buat senang je. Cari maksud surah Al-Kausar dalam Al-Quran. Okey Ustaz. Masuk TV kita boleh tak? Boleh lah. Cik, boleh cekkan masuk tak? Boleh? Boleh. Boleh, okey. Six, seven. Sekian, terima kasih. Saya terkejut hasil 2 daripada 5 anak murid saya macam ni. Tanya kepada kumpulan Azad dengan Raihan. Seterusnya kumpulan Afiq, Ainul dengan Fazri dah datang ke depan. Giliran awak pula buat presentation. Okay guys, Assalamualaikum. Hari ini مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Kenapa Fazri seorang je yang bentang? Kenapa Ainul dan Hafiq diam je? محمد سيد الكونين Saya turut terkejut selepas mendengar pembentangan awak yang menarik ni. Tapi saya agak pelik. Kenapa Ainul dan Afiq diam je? Kenapa Fazri seorang je yang bentang? Sebenarnya kan kita kan sudah menyaksikan
jadikan rindu meninggi, dahagakan kasih Nabi, bekalku selepas mati. Allahumma salli ala nabi, laula